Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Pohon pepaya tiada berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya perkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Nama diberi Nur Anis Adriana binti Abdullah dan berusia 12 tahun. Saya merupakan anak didik di Sekolah Kebangsaan Jalan U3 yang terletak di Shah Alam, Selangor. Kod sekolah saya ialah BBA 8282. Pada masa lapang, saya gemar memanfaatkan masa dengan membaca buku. Pada hari ini, saya berasa amat teruja untuk membicarakan tentang sebuah novel yang telah saya baca berjudul Izinkan Aku Mencari Tuhan. Siri motivasi ilmiah dan nilai murni Izinkan Aku Mencari Tuhan ini merupakan sebuah novel yang menceritakan tentang cabaran perjalanan hidup seorang remaja untuk mencari jalan yang benar. Novel hasil pena Aizudin Hamid ini sangat menarik, syarat dengan nasihat dan cabaran yang boleh dan pengajaran yang boleh dijadikan iktibar dalam kehidupan harian, terutamanya kepada golongan remaja. Novel terbitan syarikat Tarbiyah Sentab ini telah diterbitkan pada tahun 2017. Novel ini setebal 283 halaman dan mempunyai sebanyak 21 bab. Kawan-kawan, ayo bersama-sama saya kita mendalami dan mengamati novel ini dengan lebih dekat lagi. Novel Izinkan Aku Mencari Tuhan membawa kisah seorang remaja bernama Malik. Dia dilahirkan dalam keluarga kaya, tetapi dia kekurangan didikan agama dan kasih sayang oleh ibu bapanya. Ibunya, Puan Rozana, merupakan seorang suri rumah yang sibuk menjalankan perniagaan dalam talian. Manakala ayahnya, Tuan Rahim, merupakan seorang arkitek yang berjaya, namun sering meluahkan kemarahannya apabila gagal mendapatkan projek besar. Kehidupan Malik yang kelihatan mewah di luar, sebenarnya jiwanya kering kontang. Dia mula terjebak dalam kegiatan negatif seperti merokok, keluar malam dan hanyut dalam pencitraan yang dia anggap sebagai cara untuk menghilangkan tekanan. Faizal, sahabat baik Malik, berusaha menyadarkannya, tetapi usahanya tidak berhasil. Sebelum meninggal dunia, Faizal sempat memberikan Malik sebuah buku yang bertajuk Masih Ada Syurga Buat Kita, dengan harapan ia dapat mengubah hidup Malik. Pertemuan semula Malik dan sahabat lamanya di universiti yang sama menjadi titik tolak perubahan hidup Malik. Ashraf merupakan sahabat yang membantu Malik kembali ke pangkal jalan dan memperbaiki dirinya. Novel ini mengetengahkan nilai-nilai penting seperti kesabaran, tanggungjawab serta tekad untuk berubah menjadi yang lebih baik. Ia juga menekankan pentingnya peranan ibu bapa dalam mendidik dan memberi perhatian kepada anak-anak mereka. Dalam dunia yang semakin mencabar ini, kasih sayang dan perhatian ibu bapa sangat penting untuk membentuk masa depan anak-anak. Anak-anak memerlukan bimbingan dan dorongan ibu bapa untuk menghadapi kehidupan dengan lebih cemerlang. Sebagai seorang pembaca, kita boleh mengambil iktibar daripada kisah ini bahawa walaupun kita pernah melakukan kesilapan, masih ada peluang untuk berubah menjadi yang lebih baik. Bagi saya, gaya penulisan novel ini sangat menarik dan mudah difahami. Bahasa yang digunakan dalam novel ini sangat sesuai untuk pembaca remaja dengan jalan cerita yang dekat dengan kehidupan harian mereka. Novel setebal 283 halaman ini syarat dengan mesej yang mendalam serta penuh nasihat yang berguna. Ia juga ringan dan mudah dibawa ke mana-mana, menjadikannya sesuai untuk bacaan santai. Pengajaran yang disampaikan amat relevan dengan cabaran yang dihadapi oleh remaja pada zaman kini. Kesimpulannya, Izinkan Aku Mencari Tuhan merupakan sebuah novel yang penuh dengan nilai-nilai kehidupan yang penting, khususnya kepada golongan remaja. Ia mengingatkan kita bahawa dalam
bahawa cabaran dalam hidup bukanlah alasan untuk berada di jalan yang salah dan kita sentiasa berpeluang untuk menjadi insan yang lebih baik. Saya ingin mengakhiri bicara buku ini dengan serangkap pantun. Merdu bertingkah alunan suara, kadang tak sedar tersilap kata. Andai telah terlanjur bicara, serendah hati kemaafan dipinta. Sekian, terima kasih.